Nak tahu cara mudah untuk pastikan Anda terus dapat bantuan dari kerajaan pada tahun 2026? Jangan lepaskan peluang yang ada. Dalam video ini, kami akan tunjukkan langkah demi langkah bagaimana untuk kemaskini permohonan STR 2026. Supaya Anda terus layak untuk sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah. Ini adalah peluang Anda untuk memastikan maklumat Anda tepat dan lengkap. STR 2026 Strong Belanjawan 2026 baru-baru ini telah mengumumkan bahwa bantuan tunai ini akan diteruskan. Jadi penting untuk pastikan maklumat Anda di Strong My STR sentiasa dikemaskini, supaya tiada sebarang masalah dalam proses pembayaran. Tak kiralah sama ada Anda pemohon baru atau penerima STR 2025, kami akan tunjukkan cara mudah untuk mendaftar akaun baru dan mengemaskini data pribadi yang diperlukan. Kami akan bimbing Anda dalam proses pendaftaran akaun baru, bagaimana untuk log masuk ke portal MySTR, dan cara untuk kemaskini maklumat asas seperti alamat, nombor telepon, status pekerjaan, dan maklumat bank. Semua ini penting untuk memastikan bantuan sampai tepat pada masanya dan tanpa gangguan. Selain itu, kami akan beri tips untuk elakkan sebarang kesilapan semasa kemaskini. Jangan biarkan kesilapan kecil seperti salah type atau terlupa maklumat penting menghalang Anda dari mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Ingat, setiap perubahan dalam kehidupan, seperti pindah rumah, perubahan pendapatan, atau status pekerjaan perlu dikemaskini untuk memastikan Anda dapat bantuan yang sesuai. Tak tahu bagaimana nak mula? Jangan risau, kami akan tunjukkan setiap langkah dengan jelas, supaya Anda tak terlepas apa-apa. Pastikan Anda ikuti semua langkah dengan teliti untuk memastikan permohonan STR 2026 Anda berjalan lancar dan tiada masalah. Jangan tunggu lagi, jom kita mulakan kemaskini STR 2026 sekarang juga.